Menu kita hari raya nak buat mi kuah seafood. Ada lemang, ada ketupat, ada rendang, ada okey. Lagi elok. Elok. Alang-alang tu Rozet boleh share suasana dekat kampung Rozet nak dekat hari raya macam ni. Kita pilih yang segar-segar. Sahabat, penuh tangan. Okey. Tolong masukkan. Okey, nasib baik kita bawa superhero. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ni kita pergi pasar pagi awal-awal sebab kita nak beli barang basah untuk hari raya. Terkejut ada orang tu. Menu kita hari raya nak buat mi kuah seafood. Ada lemang, ada ketupat, ada rendang, ada nasi putih campur dengan daging black pepper. Itu kita nak bakar. Okey, jom kita start. Rozet dengan bapak dan mak. Mari, jom. Comel bawa-bawa tu. Dah start ramai lah sahabat. Alang-alang tu Rozet boleh share suasana dekat kampung Rozet nak dekat hari raya macam ni. Nampak tu ada orang jual daun palas. Tak, kat sini ya. Sahabat kita tegur. Untuk mi kuah seafood kita nak beli udang dengan ketam. Sini. Mula-mula kita nak beli apa, Pak? Apa? Wow, sotong tu besar-besar. Oh, kita round dulu sahabat. Nampak sotong dia. So good. Besar. Sekejap. Cari yang besar lagi. Where? Oh, ni besar, ni besar. Yang ni, Pak. Bapak. Ni ada sotong? Besar. Ketam tak ada? Mana tak nampak? Daging-daging bergantungan. Tu, banyak. Mana? Apa cari yang berat, Pak? Berat? Mana? Berat macam ni. Sekilo RM42. Boleh lah, Pak, no? Ni ringan. Ni? Ni berat. Boleh cun. 3 ekor ke? Ha? 3 ekor. 3 ekor sikit sangat. 5 ekor. Sekejap. Kilo je. Okey. Lagi elok. Elok. Okey, cukup dah. Tunjuk kat sahabat dulu. Ketam-ketam. Dekat bahagian sayur-sayur, ayam tu ramai. Buat macam ni. Dia sibuk sahabat, kita tunggu kejap. Mi kuah seafood ni resepi bapak. Bapak akan masak, Rozet tolong-tolong je. Betul tak, Pak? Betul tak, Pak? Betul. Okey, kita dah dapat ketam. Nah, untuk bapak. Lepas tu kita nak beli udang. Small sangat. Apa small? Tak apa, kita nak ambil ni, kita nak ambil banyak saja. Ya ke? Ha. Boleh lah ni besar ni? Ya. Tak besar, tak apa dia segar. Kita pilih yang segar-segar. Segar. Semua segar. Cara-cara memilih udang. Lagi banyak? Cukup tak? Dia kau cukup dah. Ha? Cukup dah? Okey. Tanah sikit lagi. Sikit lagi. Atas kilo tak dapat 1 kilo ni. Ambil lah ni. Mana cantik. Tak apa, Ana boleh pilih. Cik, 14 ringgit, Cik. Bang dah, bang. Selamat Raya. Dapat. Lepas tu nak beli apa lagi, Pak? Ni lah cantik kita. Nampak tu? Dekat bahagian santan beratur orang. Mi Aceh nak berapa bungkus? Berapa nanti? 4.
Okey. Bos kata mi kuning beli 4 bungkus. 4 buku dulu. Cepat tengok, Pak. Bapak saya tengok. 5 ah. 1, 2. Ambil je ke mana-mana, Pak. Mantap, Pak. Anda ambil under vacuum lagi, Pak. Ada satu kek ke 10 kek? Harga sama Harga sama je kan? Okay, bang. 5. Dia Pak Bang, sikit. Ini asalnya kurang. Perbincangan. Sotong dah ada. Sotong, Ketam ketam, ada. udang, Udang ada. keledek ke apa ke? Dia tak payah kita pakai telur. Telur. Okey, sos. Sos nak beli sos. Nak beli kat sana? Mana sana? Kat situ tak apa dah kan? Sos tu sos sup ada mana? Okey. Fishball. Mana expired dia? Kak, sama je Kak Sama. Expired dia bila Kak? Tak ada lah ni. Ambil lagi sempat lah. Tak ada expired. Berapa? Selamat Raya. Nah, okey jom. Sekarang kita berpindah pergi dekat Pasar Raya pula. Ni anak tengok ni tadi. Kau apa nak buat ulam? Sedap kan? Nak? Mana satu? Masalah kan? Dah puasa kata pesan apa suka sama. Sombong. Sekejap je sahabat, penuh tangan. Okey. Tolong masukkan. Okey, siap baik kita bawa superhero. Ini pegang Pak, ini tak boleh. Ni. Nampak itu. Okey, jom. Lepas ni kita nak pergi mana Pak? Supermarket pula sebab nak beli bahan-bahan kering macam sos, cili kering, bawang. Lepas tu nak beli untuk buat air juga. Selamat Raya. Selamat Raya. Jadi Alhamdulillah sampai sahaja video Rozek. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video, jangan lupa share, like dan subscribe beritahu kat sahabat-sahabat lain tentang YouTube channel Rozek TV. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa dalam video. Selamat Hari Raya. Ini sebelum 3 hari sebelum Hari Raya. 3 hari sebelum Hari Raya 2025.